Ini ialah Masjidil Haram yang dibina oleh Osmaniyah. Tapi bangunan ini sangat dibenci oleh keluarga Saud. Ketika Osmaniyah, Mekah ialah bumi umat Islam. Ulama daripada Nusantara, daripada alam Melayu bebas untuk bermasyarakat sebab Mekah ialah bumi umat Islam dan ditabirkan oleh Khalifah Islam yang memberikan Mekah dan Madinah sebagai bumi Islam yang percuma. Tidak ada visa, tuan boleh pergi bila-bila masa. Duduklah di sana, belilah harta. Dan ulama kita bermasyarakat di sana, ulama India ramai di sana, ulama Parsi ramai di sana, ulama Dagestan pun ramai di sana. Sebab Mekah dan Madinah bumi umat Islam seluruhnya. Sayang apabila keluarga ini telah mengambil alih, bumi ini disahkan sebagai bumi keluarga kami. Kamu semua minta izin pada kami untuk datang ke Mekah sebab ini tanah bumi keluarga kami. Dan sebagai balasan, British dan Yahudi minta hotel untuk dibina di Mekah. Hotel Hilton. Hotel yang paling dekat dengan pintu Masjidil Haram ialah hotel ini. Simbol persahabatan Yahudi dan Arab Saudi. Dan di Madinah, hotel yang paling dekat dengan Masjid Nabawi ialah Darut Tauhid. Dan nama asalnya adalah Intercontinental. Di bawah Safwah ada makhluk ini namanya Starbucks Coffee. Ini tandanya siapa di mana negara ada Starbucks, maksudnya dia terjajah oleh kapitalisme, liberalisme, pragmatisme Yahudi. Mekah telah dijajah. Rupa-rupanya Mekah bukan bumi kita, tuan-tuan. Inilah sebab kawan-kawan kita yang balik Saudi cukup marah dengan saya. Dia kata itulah pemimpin yang terbaik. Saya katakan bahawa mereka naik kerana disokong oleh Yahudi dan juga British dan juga Amerika dan Perancis dan Itali dan Rusia. Dan oleh kerana bumi itu bumi mereka, mereka yang menentukan peraturan, mereka menaikkan bayaran visa untuk bulan Oktober ini. Sebaik saja jemaah haji kembali ke negara masing-masing, maka umrah dan ziarah akan dinaikkan. Siapa yang pergi kali kedua 200, bukan 200 kan, 2,000 rial. Kali yang ketiga kata pergi kali ketiga 3,000 rial. Ini bukan bumi, tuan-tuan. Dan seluruh struktur Masjid Al-Haram yang dibina oleh Osmaniyah telah diruntuhkan. Kononnya untuk meluaskan masjid ini, tapi sebenarnya untuk menghapuskan tanda-tanda tamadun atau kesan daripada Osmaniyah. Dan Indonesia minta untuk membina hotel di Mekah, ditolak mentah-mentah. Malaysia lebih bijak dan diberikan hak untuk membina hotel di atas bukit. Dan cukup sayang kita lihat apabila Masjidil Haram mempunyai hotel yang bertaraf 5 bintang, 6 bintang, maka siapakah jemaah haji yang bakal mampu untuk sampai ke Mekah pada masa 30 tahun akan datang? Saya jangkakan umat Islam di Malaysia semakin tersempit untuk menunaikan peraturan haji sebab hotel yang murah sudah tidak ada lagi. Yang adalah yang bertaraf mewah, yang kalau tidak ada sekurang-kurangnya 30,000, 40,000 tuan-tuan tidak boleh menunaikan haji. Ini agenda siapa? Dan inilah yang saya nak bincangkan. Dan kita akan menyambut kemerdekaan, tetapi kita minda terjajah. Dan kalau saya boleh teruskan dalam seminit 2 lagi, sebelum negara kita merdeka, Perdana British bernama Gladstone mengangkat Al-Quran. Sejarah mengatakan bahawa apabila Portugis menjajah Melaka, sukar untuk murtadkan orang Islam. Bagaimanakah untuk murtadkan Islam? Ialah mengikut pandangan William Gladstone, seorang Yahudi yang menjadi Perdana British. Dia kata pisahkan umat Islam daripada buku ini, Quran. Oleh sebab itu apabila kita merdeka dan dia telah melaksanakan dasar ini di Turki, tulisan Jawi telah dihapuskan sama sekali. Di Malaysia dilaksanakan oleh pemerintah yang menjadi proksi British untuk menghapuskan tulisan Jawi dan mengekalkan tulisan Romi sehingga generasi muda tidak boleh membaca Al-Quran. Itulah caranya untuk memisahkan umat Islam daripada agamanya. Dan mereka melantik orang ini, yakni Kemal Atatürk, yang menjahanamkan Islam di Turki, dan dia mengaku dia tidak ada agama. I have no religion and at times I wish all religion as the bottom of the sea. Mudah-mudahan orang yang beragama ini ditenggelamkan dalam laut. Saya tidak percaya kepada sebarang agama. Inilah pemimpin yang diangkat oleh Turki yang dinobatkan sebagai tokoh di Malaysia. Dan di Malaysia, mereka yang bersama British dianggap sebagai pahlawan. Inilah pembelot negara
yang menjadi mata-mata British, yang menangkap pejuang-pejuang seperti Mak Kilau, Datuk Mahaman, Tok Janggut dan pejuang-pejuang. Inilah mereka yang dilantik oleh British untuk menjadi mata-mata spy British. Dan bila kita merdeka, inilah yang dinobatkan sebagai pahlawan. Kita tersalah memilih hero. Hero kita ialah yang berjuang menentang penjajah, ialah yang ditangkap oleh penjajah, yang dipenjara oleh penjajah, yang digantung oleh penjajah. Itulah pejuang negara, pejuang kemerdekaan. Adapun mereka yang bersama British, menerima elang British, yang makan dengan British, yang pakai macam British, yang pakai tie dan coat, itu tali barut British, tuan-tuan. Kenalah kebenaran. Dan kalau kita tidak boleh kenal kebenaran, siapa lagi nak kenal kebenaran? Kita jangan harap di luar sana akan kenal kebenaran ini. Saya dengan rendah hati menulis dua buku ini ialah bukan untuk saya, untuk cucu generasi kita akan datang, supaya mereka dapat bezakan antara kaca dan permata. Tentera British dinobatkan sebagai wira negara. Mereka adalah tali barut British, mereka adalah tentera British. Dan ketika mereka mati berjuang di Singapura, mereka pegang bendera ini, bendera salib. Sejarah boleh bertukar, dan inilah tujuan untuk meningkat sejarah. Di antara tentera British ada tentera India yang diupah untuk datang ke Melaya, tetapi pejuang-pejuang di Mekah datang dengan murid-muridnya melalui kesatuan Ar-Rushdiyah, masuk dalam tentera ini, mengatakan bahawa kamu sekarang berkhidmat kepada musuh Islam. Di antara tentera India ada yang Islam. Mereka telah berpaling tadah, mereka menentang British, dan British hampir kalah di Singapura sebab ditentang oleh tentera sendiri yang beragama Islam, dan mereka ditembak beramai-ramai di Singapura. Berita ini tak pernah sampai pada kita. Tentera Melayu ada yang pengaruhi bahawa kamu sekarang bekerja untuk musuh Islam, kamu palingkan senjata kepada mereka. Dan tentera Melayu juga menentang British di Singapura dalam tahun 40-an. Mereka juga ditembak mati beramai-ramai. Itulah pejuang yang sebenarnya. Adapun yang mendapat pangkat lieutenant, yang mendapat pangkat berbagai-bagai pangkat yang diberikan oleh British, itu tali barut British. Sejarah belum ditulis, maaf saya. Dan syarat kemerdekaan, tuan-tuan, dia lihat bahawa apabila Jepun telah mengalahkan British di Melaya, dan Jepun mengalahkan Belanda di Indonesia, maka di Indonesia pejuang-pejuang jihad mereka telah menghalau Belanda, dan Indonesia merdeka penuh. Tetapi di Melaya, Inggris melihat dengan penuh curiga. Sekiranya Melaya akan dapat kemerdekaan di tangan pejuang yang sebenarnya, mereka akan dihalau terjun laut. Oleh sebab itu, sebelum mereka dihalau terjun laut, mereka memilih proksi mereka, tali barut mereka, untuk dihadiahkan kemerdekaan negara ini, bukan kepada pejuang, tetapi kepada tali barut. Dan untuk kemerdekaan mereka berikan berbagai syarat. Untuk merdeka, kamu harus menggunakan undang-undang Kristian, common law. Undang-undang Islam yang dilaksanakan di Melaka, dilaksanakan di Pahang, Perak dan juga di Terengganu dibatalkan. Kamu masyarakat majmuk tidak boleh laksanakan Islam. Kalaulah alasan masyarakat majmuk, kenapa kita ambil undang-undang Kristian? Yang asing kepada orang Melayu, yang asing kepada orang India, yang asing kepada orang Cina. Tetapi sejarah belum dimurnikan. Lihatlah, siapakah pejuang negara? Kita ada tugu negara. Tuan tengok betul-betul, cuba fokus gambar ini. Tengok yang pegang bendera itu pejuang. Tengok hidungnya, apakah hidungnya seperti hidung kita atau hidung lain? Yang hidung seperti kita yang mati di bawah itu. Itu sejarah yang ditulis. Sepatutnya yang pegang bendera itulah musuh negara, yang mati itulah pejuang. Sudah diterbalikkan. Maaf saya kata tuan tidak tenang dengan partai ini. Cuba lihat siapakah pejuang-pejuang yang dicatatkan di dindingnya. Ini semuanya British. Dan India, tentera upahan, itulah yang diisytiharkan sebagai pejuang negara. Dan bila kita menyambut kemerdekaan, maka inilah yang dinobatkan sebagai hero negara. Adapun orang ini yang berjuang untuk menentang British diisytiharkan sebagai komunis. Yang sebelah kiri ialah Dr. Burhanuddin Hilmi, diisytiharkan sebagai komunis. Dan dalam buku teks sejarah masih ditulis oleh sebagai komunis. Tetapi tahun lepas Sultan Nazrin Shah menganugerahkan satu pingat yang bawa title Datuk Seri, yang menunjukkan komunis telah dihapuskan oleh raja ini dan diberikan
taraf inilah sebagai pejuang yang sebenarnya. Tuan-tuan, barangkali dalam 100 tahun akan datang kita sudah tidak ada lagi. Yang hero hari ini menjadi penjenayah, yang penjenayah jadi hero. Jangan-jangan kita jadi penjenayah akan datang. Dan lebih malang kalau kubur kita dikencing oleh cucu kita sendiri, sebab kita bersama penjenayah.